Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama Cik Una untuk FMA Campus Product Talk Infinite by Forever. Cik Una perkenalkan diri, nama Cik Una Husna Hatta atau lebih dikenali sebagai Cik Una. Boleh panggil Cik Una saja ya. Pada sesi kali ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat lagi rangkaian Infinite by Forever iaitu penjagaan kulit premium yang menggabungkan aloe vera dan teknologi penjagaan kulit moden. Menggabungkan kuasa aloe vera tulen dengan teknologi penjagaan kulit untuk membantu mengekalkan kulit yang lebih sihat, lembap dan tampak lebih muda. Okey, lebih kurang 30 minit Cik Una akan kongsikan mengapa kulit mengalami tanda-tanda penuaan, cara penjagaan kulit yang betul, pengenalan setiap produk dan rangkaian Infinite by Forever, cara penggunaan tepat untuk mendapatkan hasil kulit yang optimum, serta pengalaman dan perkongsian di hujung nanti seorang pengguna Infinite by Forever. So harapan Cik Una selepas sesi ini nanti anda bukan sahaja memahami fungsi setiap produk Infinite by Forever, malah lebih yakin memilih rutin penjagaan kulit yang sesuai dan mengikut keperluan diri masing-masing lah. Okey. Okey, seperti biasa, ini adalah ruangan penafian disclaimer. Okey, maklumat yang dikongsikan dalam sesi ini adalah bertujuan pendidikan dan perkongsian mengenai penjagaan kulit serta penggunaan produk Infinite by Forever. Okey, hasil penggunaan produk ini berbeza bergantung kepada kulit individu dan juga kepada gaya hidup dan penggunaan yang konsisten. Key dia memang kena konsisten ya, baru dapat hasil yang optimum. Okey, produk ni bukan tujuan untuk mendiagnosis atau merawat dan menyembuhkan penyakit. Okey, sekiranya ada masalah serius boleh merujuk kepada doktor atau profesional lah sebelum menggunakan produk ni. Okey, sentiasa lakukan ujian patch test, boleh buat patch test sama ada dekat sini ataupun dekat pelipat kita lah, pelipat tangan kita. Okey. So next kita pergi kepada kenapa kita DIY skincare ni. Kulit kita memang unik setiap orang berlainan, ada masalah masing-masing, ada yang kulit berbeza, kulit kering ada, lepas tu kulit berminyak, kulit sensitif, kulit matang, kulit kusam, kulit berjerawat. Okey. Tak ada satu rutin pun yang sesuai untuk semua sebab kita ada masalah yang berbeza. So, Forever menawarkan solusi yang boleh disesuaikan mengikut kulit masing-masing. Okay. So, ini adalah rangkaian skincare yang terdapat di Forever. Kita ada 3 rangkaian by Forever. Yang pertama adalah Logic by Forever yang telah dibincangkan di sesi yang sebelum ini. Dan kedua adalah Infinite by Forever yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan juga targeted skincare yang ni adalah pengkhususan untuk spesifik masalah di bahagian muka kita. Okey. Setiap rangkaian skincare ni ada simple step je. Ada cleanser, ada toner atau essence, ada serum, ada moisturizer. Okay, and then yang ni targeted ni, yang ni jika ada masalah spesifik lah ya, kita ada replenishing skin oil untuk kelembapan. Lepas tu ada Aloe Biocellulose Mask untuk memberi hidrasi yang intensif dan kulit nampak lebih berseri. Okay, yang ketiga adalah Tightening Mask Powder. Ni bukan setakat menegangkan kulit dan menyegarkan kulit ya, dia boleh juga mencerahkan kulit.
Ni ada sedikit eksfoliasi dalam mask powder ni. Selalunya dia digandingkan dengan aloe activator. Okay. Yang keempat adalah Awakening Eye Cream. Yang ni khas untuk mata lah, untuk membantu mengurangkan panda ais dan garis-garis halus di sekeliling mata. Okay. Yang kelima adalah Renewing Skin Cream. Yang ni kita sarankan pakai untuk malam lah sebab dia more kepada repairing. Repairing, pembaikan kulit, krim yang kaya dengan hidrasi dan memperbaiki kulit. Okay, yang keenam adalah Refining Gel Mask. Yang ni overnight. Kita boleh pakai malam dan cuci pada waktu pagi. Tak perlu sabun, just cuci sahaja ya. Okay, mask semalaman untuk hidrasi dan kulit lebih licin. Keesokan harinya. Okay, untuk special care, kita ada launch yang baru awal tahun ini. Okay, kita ada vitamin C spesifik untuk mencerahkan kulit. Yang ni selalu orang sukalah kan untuk mencerahkan kulit, melindungi dari radikal bebas, lepas tu menyerikan tona kulit, dia mensekatakan kulit. Okay. Yang kedua adalah Facial Milk Bokuchol. Yang ni kita pakai untuk malam. Dia bersifat kepada pembaikan kulit untuk repairing dan juga anti-aging semula jadi. Okay. Ia merangsangkan pengeluaran kolagen dan kulit lebih anjal dan licin. Okay, next. Okay, yang ni adalah produk yang ada dalam rangkaian Skincare Infinite. Okay, dia ada 3 step. Mencuci, membersih, menggunakan hydrating cleanser, menganjal, menggunakan firming serum dan melembab menggunakan restorative cream. Okay, next. Okay, fokus kepada masalah kulit. Infinite ni direka untuk yang ada kulit yang ada mula menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kehilangan kelembapan. Khas untuk yang ada masalah kulit kering. Ya. Okay. Infinite ni sesuai untuk mereka yang kulit matang. Lepas tu dia ada garis halus atau kedutan dah start showing dekat muka. Lepas tu kulit dia kusam, tak bermaya. Lepas tu tak anjal, dia dah menurun kan, kulit kita dah dah dropping. Lepas tu kulit kering dan dehidrasi. Okay. Toner kulit pun tak sekata dan kulit yang memerlukan hidrasi berpanjangan. Siapa yang sesuai? Yang sesuai guna Infinite ni adalah umur 30 tahun ke atas. Kadang-kadang umur yang 25 pun dah menunjukkan kedutan kan. Sebab kadang-kadang dia orang pakai produk-produk viral ni kan. Kadang-kadang dia hasil dia cepat tapi lama-lama dia akan bagi tindak balas yang tidak sesuai lah dengan kulit. So dia akan menunjukkan tanda penuaan awal. So yang lepas tu yang sesuai juga adalah yang mahu kulit lebih tegang dan anjal, mahu rutin premium yang mudah diikuti, step 1 to 3 je. Okay. Mahu kulit yang lebih lembap dan berseri, dan juga orang yang mahu penjagaan kulit dari dalam dan luar. Okay, next. Step dia 3 langkah utama, membersih ya untuk menanggalkan kotoran minyak sisa solekan. And then dia membersihkan kulit secara lembut lah sambil menghidrat dengan intensif. Dia jenis krim ya, yang tadi yang produk yang sebelum ni, yang kita sesi sebelum ni adalah gel, yang ni dia adalah dalam krim. Yang saya suka produk Infinite ni dia hygienik sikit. Dia just twist the penutup and then tekan. Just keluarkan ni lah pencuci tu. Okay, hasilnya kulit akan lebih bersih lah, segar dan tidak kering. Sebab dia ada ekstra pelembab kan.
Okay, yang kedua adalah menggunakan Freem Serum. Yang ni ramai yang suka lah, yang warga-warga 30 ke atas ni suka sebab dia ada efek botox tau. Dia membantu menegangkan kulit, mengurangkan garis halus dan menyokong pembaharuan kulit baru lah. Okay. So dia punya kesan dia ke kulit kita akan lebih tegang tau, anja dan berseri. Siapa yang suka tak nak pergi botox cocok-cocok, just pakai yang ni insyaAllah akan nampak hasil ketegangan kulit tu, keanjalan dan ketegangan. Okay, step yang ketiga adalah restoring cream. Yang ni pelembab. Yang ni pun sama juga saya suka sebab kita tak payah colek-colek, just picit je dia. Picit dan dia akan keluar dan kita just sapu dekat muka. Dia melembab secara mendalam, menenangkan kulit dan melindungi kulit sepanjang hari. Okay, kulit akan rasa lembut dan terlindung. Okay, dalam ni, next. Kita pergi satu-satu. Dia punya bahan utama. Bahan utama dalam Infinite Skin Range ni. Okay, bahan utama dia adalah apple amino acid dan apple extract. Membantu mengekalkan kelembapan kulit, menyokong kulit kelihatan lebih sihat dan segar berseri. Okay, ada juga phytic acid untuk membantu kulit nampak lebih cerah dan sekata. Lepas tu dia adalah antioksidan semula jadi daripada tumbuhan. Lepas tu dia ada sodium cocoglycinate. Yang ni kelapa lah sebenarnya. Nama spesifik saintifik dia sodium cocoglycinate. Okay, yang ni adalah ejen pembersih lembut berasaskan kelapa, membersihkan tanpa menyebabkan kulit terasa kering. Okay. Kalau nak tahu, kita punya skincare ni dia free daripada pewangi, sebarang pewangi, tapi dia ada essential oil di dalamnya. Okay. Kenapa anda akan suka? Sebab dia bersihkan inilah kotoran, minyak dengan soletkan kita. Tak perlu pakai pembersih makeup lah. Okay. Formulasi dia bebas pewangi, membersih sambil menghidratkan kulit kita lah. Okay. Kulit rasa lembut, tak tegang lepas cuci. Okay. Sesuai digunakan untuk pagi dan malam. Okay, untuk yang ni, Firming Serum, Botox. Botox semula jadi. Okay, dia pernah menang award, Beauty Award 2017, silver winner. Okay, lepas tu bahan utama dia adalah sodium hyaluronate. Yang ni adalah untuk mengikat kelembapan pada kulit lah. Kulit lebih terhidrat, halus, dan berisi. Okay. Yang kedua adalah aloe vera gel, menyokong hidrasi kulit, menenangkan dan melindungi daripada melindungi skin barrier kita. Lepas tu yang ni yang dia punya core ingredient dia ada peptide 1, ada 3-fluorocetyl dan peptide 2, 3 peptide 2. Okay. Peptida 3 asid amino klinikal meningkatkan keanjalan kulit, mengurangkan penampilan garis halus, kedutan dan memperbaiki tekstur dan elastik kulit. Okay. Manfaat utama dia, yang itulah. Tadi dia punya bahan tu sendiri dah ada manfaat dia. Dia membantu mengurangkan penampilan garis halus dan kedutan. Selalunya yang warga 30-an ke atas ni dia dah muncul garis-garis halus kan. Okay. Dia meningkatkan hidrasi juga. Kulit jadi lebih lembab. Tu meningkatkan, melindungi skin barrier kita lah dan menenangkan kulit. So menyokong keanjalan dan ketegangan kulit, memperbaiki tekstur dan toner kulit kita. Okay. Cara pemakaiannya, just picit 1 atau 2 pump. Lepas tu kita sapukan lembut lah dekat muka ataupun dab-dab je. Menaik kalau boleh menaik lah. Sebab kalau kita tarik ni nanti kulit kita akan ni kan ke bawah kan. So kita dab ke atas. Okay, boleh gunakan pagi dan malam.
Next adalah restoring cream pelembab anti penuaan multifungsi untuk kulit lebih licin dan lembap. Okay, bahan utama dia adalah beetroot extract kaya dengan antioksidan, B3 semula jadi. Niacinamide juga ya, B3 tu niacinamide membantu sekatakan tona kulit dan meningkatkan kecerahan tekstur kulit. Okay. Bahan yang kedua adalah Centipeda cunninghami extract, tumbuhan asli Australia yang kaya dengan manfaat, membantu menenangkan kulit, menyokong hidrasi, keanjalan serta kesihatan kulit yang menyeluruh. Okay. Yang ketiga adalah niacinamide juga, membantu memperbaiki kulit, tona kulit tidak sekata, menguatkan skin barrier dan menyokong kulit kelihatan lebih licin dan berseri. Okay, yang ni dia ada essential oil yang seperti yang saya mention sebelum ni. Dia ada minyak pati semula jadi yang membantu menyegarkan, menenangkan dan meningkatkan keselesaan kulit. Tak silap saya lavender lah. Ada beberapa ingredient di dalam tu. Okay. Dia juga adalah terdapat 5 bahan botanik yang bahan untuk penjagaan kulit seperti acai, delima, extract aloe, squalane, jojoba ester, beeswax untuk membantu memulihkan, menyuburkan dan melindungi kulit. Okey. So manfaat dia memang untuk mengurangkan garis halus dan kedutan lah. Okey, meningkatkan keanjalan dan ketegangan kulit. Okey, melembabkan secara mendalam tanpa rasa berat dan berminyak. Ia juga memperbaiki kulit, tona kulit dan meningkatkan kecerahan semula jadi. Dia tak cerah terus tapi dia ada dia punya ni level dia lah untuk cerahkan kulit tu. Okey, gabungan botanik lah dalam restoring cream ni. Okay, next. Yang ni boleh mix and match dengan targeted skincare. Okay. Boleh mixkan dengan yang ni aloe activator yang saya mention tadi sebagai toner. Toner sama ada nak pakai aloe activator ataupun essence tadi daripada Logic. Okay, untuk menambahkan hidrasi, membantu penyerapan serum dan kulit lebih lembap dan gebu. Yang ni pun aloe activator ni ada sedikit pengelupasan, exfoliate lah sikit ya. Lepas tu untuk yang kulit kusam dan kurang berseri boleh tambah refining gel mask. Untuk overnight lah, pakai overnight untuk menanggalkan sel kulit mati, membantu kulit kelihatan lebih cerah dan menjadikan kulit lebih segar. Ataupun boleh untuk siapa yang kulit tu rasa letih atau perlukan rawatan intensif, boleh tambah aloe biocellulose mask. Selain daripada pakai gel mask tu, boleh pilih juga untuk pakai mask yang ni. Okay, yang ni pakai 20 minit je dah mencukupi. Dia adalah untuk hidrasi segera, kulit lebih plump, lepas tu instant glow sebelum ni kalau nak pakai, kita ada event kan malam ni, pagi ni dah boleh pakai untuk lagi glow lah. Okay, kalau yang ada masalah di kawasan mata, anda boleh tambah awakening eye cream untuk mengurangkan penampilan garis halus di mata. Selalunya dekat tepi ni lah kan ada crowfit, ataupun kulit sekitar mata untuk jadikan kulit sekitar mata lebih segar dan mengurangkan rupa mata yang letih. Okay. Ataupun yang ada nak perlindungan harian, boleh tambah dengan aloe sunscreen kita, ada 30 SPF. Ada broad spectrum yang melindungi kulit kita daripada UVA dan UVB. Okay? Untuk membantu pencegahan penuaan peramatang akibat sinar matahari dan melengkapkan rutin Infinite. Step dia. Okey, selain daripada targeted skincare tadi, anda boleh juga mix and matchkan dengan facial mix. Facial mix ni ya.
Okay. Dia ada pemakaian pada waktu siang dan ada yang pemakaian waktu malam. Okay. Vitamin Forever, vitamin C, brightening facial mix. Yang ni pakai siang dan yang kedua adalah Forever Bokucul, nourishing facial mix. Yang ni pakai waktu malam. Okay, next. Okay, kita tengok dulu vitamin C ni apa function dia. Okay, function dia dah tentu vitamin C mesti untuk cerahkan kulit. Lepas tu dia mengurangkan kesan pigmentasi lah. Siapa yang ada pigmentasi tu, dia akan mencerahkan sikit lah ataupun mengurangkan sikit pigmentasi tu. Okay, menyokong penghasilan kolagen, menjadikan kulit lebih berseri. Okay. Bahan yang kedua adalah macam biasa, kita memang produk aloe vera. Kita ada stabilize aloe vera gel untuk menenangkan kulit dan memberi hidrasi. Yang ketiga adalah hydrolyze jojoba ester untuk membantu mengekalkan kelembapan kulit. Okay, yang kedua, yang ni untuk malam. Dia more kepada untuk pembaikan kulit lah. Okay, 1% berkucur je dah cukup. Dia adalah pengganti active ingredient retinol. Okay, ada setengah orang yang ada masalah dia tak boleh nak absorb retinol tu sebab ada yang kulit sensitif kan. So ini adalah pengganti retinol. 1% berkucul, so dia kurang merensa berbanding retinol. Okay, membantu mengurangkan tanda penuaan, membantu kulit lebih tegang, memperbaiki tekstur kulit dan lembutkan kulit sensitif. Okay. Dia punya ingredient ada juga aloe vera gel, menenangkan kulit, melembabkan dan memberi hidrasi sepanjang malam, menyokong kulit kelihatan lebih sihat. Okay. Yang ketiga, jojoba ester, membantu kekalkan lapisan kelembapan semula jadi kulit, menguatkan skin barrier dan membantu kulit kekal lembut dan selesa. Okay, next. Pemakaian dia macam biasa. Mesti cuci dulu. Cuci, bersih. And then pakai toner sebab Infinite dia tak ada toner kan. You boleh pakai ni lah. Ni. Essence ataupun aloe activator ataupun ada setengah tu pakai aloe first pun boleh. Atau Forever ada juga toner daripada targeted skin range. Okay, lepas tu baru pakai vitamin C and then pakai moisturizer. And then last sekali pakai sunscreen untuk perlindungan lah kulit. Okay, untuk malam boleh pakai cleanser tadi, pakai next pakai toner. Yang ketiga baru pakai bokucul. Okay. Yang keempat, nak lock kita punya kelembapan kulit tu kita pakai moisturizer. Okay. Dia senang je nak pakai dia, pump je, 1 atau 2 pump. And then kita dab dekat muka. Upward ya, menaik. Supaya dia senang menyerap sepenuhnya kepada kulit kita. Okay, next. Okay, yang ni rutin lah. Pilihan rutin yang boleh anda ikuti untuk Infinite. Kalau just nak pakai Infinite sahaja pun boleh. Cuci, toner, lepas tu firming serum, moisturizer. Okay, kalau yang ni dia added essence dengan vitamin C lah. Lepas tu naik waktu malam dia akan pakai pencuci, Logic, essence, firming serum, lepas tu dia add bokucul dan dia pakai moisturizer dan extra lagi dia nak lock kelembapan dan nak renewal skin tu dia pakai skin oil. Okey, yang kedua, yang saranan yang lebih panjang sikit lah. Dia mix matchkan dengan sama ada dengan Logic juga. Seperti yang dalam gambar depan ni. Okay, step 1 dia cuci pakai guna gel cleanser, essence, lepas tu vitamin C. Then dia pakai firming serum. Last sekali lock dengan moisturizer.
Kalau malam dia extra sikit untuk memperbaiki kulit lah. Dia more kepada repair kita punya skin. Pakai pencuci muka, essence, firming serum, and then boleh add sekali dengan buah pucul, moisturizer, dan sama macam atas tadi dia lock lagi dengan skin oil. Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay. Sekejap ya. Ini testimoni produk kita lah yang terkini ya. Dia menggunakan Infinite dan gabungan dengan facial mix, vitamin C dan bakucil. Jom kita dengar Pakai skincare Infinite daripada Forever Living, which is sesuai dengan umur Kak Yana yang 20-an ni kan. So early this year Kak Yana try Forever punya new product, iaitu facial milk Forever lah. Maksudnya dua produk ni adalah baru dan Kak Yana baru cuba awal this year. Dia memang waktu Kak Yana balik kampung hari tu, adik Kak Yana pun tegur lah yang kulit Kak Yana ni macam glowy. A matter of fact, hari ni Kak Yana buat video tanpa sebarang makeup ataupun bedak ataupun apa. Kak Yana hanya pakai sunscreen je hari ni, semata-mata nak buat video ni. Okay, so Kak Yana nak share dua produk ni yang baru daripada Forever Living, which is kita ada Forever Vitamin C Facial Milk. Okay, this one. Okay, and then kita ada apa ni, Bakucil punya Facial Milk. There. Okay, so these two Kak Yana baru try awal tahun ini. Okay, so setiap pagi Kak Yana akan buat rutin skincare Kak Yana lah. Maksudnya you cleanse, lepas tu you pakai toner semua kan. Lepas tu Kak Yana akan pakai vitamin C dia pagi, tau. Lepas tu waktu malam Kak Yana akan pakai Bakucil. So dua ni adalah produk baru dan Kak Yana notice dalam masa this 4-5 months dah nampak orang dah start tegur lah kan. Cuma yang bestnya sebab kita tak payah nak beria sangat nak makeup ke, nak apa ke kalau nak keluar, tau. Maksudnya beza dia, kulit kita tu makin sihat. So you boleh try this too. Okay, tapi you abaikanlah Kak Yana punya eye bag ni mak anak baru bersalin, biasalah Okay, so boleh try this too. Anything you can contact me. Bye. Okay, yang bestnya produk Infinite ni dia ada beauty award tau dan pengiktirafan. Okay, kalau kita tengok dekat belah kiri ni dia ada Universal Beauty Award 2026. Dia adalah Best Luxury Antioxidant dan Protective Serum untuk kedua-dua facial mix vitamin C dan berkucul tadi. Universal Beauty Award. And then Cleanser Infinite tu sendiri ada Global Makeup Award pada 2021. Dan juga yang tadi saya dah mention untuk Firming Serum, dia ada Beauty Award 2017 Silver Winner. Okay. Yang ni award-award yang dia telah di Forever Living dapat lah untuk produk-produk skincare Forever. Okay, next. Okay, so ini adalah yang mesti nak tahu harga kan. Harga setiap produk Infinite by Forever. Okay, Infinite Cleansing ni harga dia adalah 131.20 sen. Ini baru harga retail ya. Harga ahli dan harga assistant supervisor lebih murah lah sebab dapat diskaun 5% dan 30%. Okay, untuk Infinite Firming Serum harga retail adalah RM190.47 dan juga last kali Infinite Restoring Cream berharga RM221.56. Okay. Okay, kita dah tamat. Terima kasih kepada semua yang berada di Product Talk Infinite Skincare. Okay, teruskan perjalanan penjagaan kulit anda bersama Forever Living. Okay, Alhamdulillah ini saja perkongsian Cik Una
untuk sesi FMA Campus Product Talk Infinite by Forever. Semoga perkongsian ini membantu anda lebih memahami cara membina rutin penjagaan kulit yang mudah, berkesan dan sesuai dengan keperluan kulit anda. Okey, nantikan Product Talk yang akan datang. Dalam sesi akan datang, insyaAllah kita akan share produk-produk lain yang ada di Forever ya. Okey. Terima kasih atas perhatian dan penyertaan anda semua. Kulit yang sihat bermula dengan penjagaan yang konsisten. Produk-produk skincare memang kena konsisten untuk dapatkan hasil yang optimum. So, jumpa lagi di sesi product talk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.